Assalamualaikum, selamat malam. Okey, ni rakaman Tunggul. Okey, yang pertama tanya yang sell ataupun buy. Okey, siapa yang kena SL tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dia tahu apa exit plan kita. Okey, kita tengok analisis kita sebelum ni dan kita menyatakan antara dua zone yang dia pergi antara H4 ataupun daily. Okey, di situasi ni dia dah breakout zone ni memang kena cut loss dan daily untuk recover balik. Okey, apa yang masuk dekat area 3244, 3249 tu subjektif. Sekurang-kurangnya hampa dah boleh cover balik berpandu pada H4 dan daily sell. Okey, untuk next week kita tengok analisis dulu apa yang terjadi pada weekly, daily dan H4 tiga time frame ni. Sebab monthly kita tahu monthly masih lagi ada time, sekarang baru 17, kita nak tunggu sampai hujung bulan lah. Tapi kita kena ready lah bila market tu bagikan monthly punya entry, kita kena hati-hati. Okay, so apa next play kita just buka apa yang ada di depan mata. Ini market sebelum ni dan market semasa dia anytime boleh breakout ataupun breakdown. Hati-hati bila setup tu fail. So kita mesti ada exit plan. Jangan sekurang-kurangnya bila setup tu fail kita cut loss dulu, kita tunggu next zone dia. Pakai bigger time frame. Okay, so kita pergi kat weekly dulu. Okay, di weekly ni apa yang terjadi? Sebab tu kita tunggu open close price weekly. Tengok dia masih lagi respect momentum ni. Maksudnya tendensi untuk kenaikan tu ada. So kita nampak di weekly masih lagi momentum buy disokong oleh monthly. Walaupun dia buat shadow ni tapi dia close dalam ni. Maksudnya ada tendensi kemungkinan dia boleh sideways dekat zone ni ataupun dia buat satu setup posisi sell lah yang terrapat. Tapi kalau dia tak break, dia boleh buat all time high. So dekat sini kita just pegang dua zone ni berpandu SE dan SE momentum untuk entry ataupun untuk sell. Okay, so kita nampak di weekly masih lagi momentum buy dan kita pergi kat daily. Apa yang terjadi pada daily? Okay, di daily ni kita nampak memang tak dinafikan dia pergi dekat zone SE untuk sell position. Macam ni yang buat tak payah ni tanda pun tak apa, sebab just kita marking untuk kita ingat dekat weekly masih lagi momentum buy dan daily masih lagi momentum sell. Okay, ni mungkin kena berhati-hati sebab dia close reversal retest tak gagal break, mungkin dia boleh break zone ni lah. So just kita marking SE ni ataupun hampa nak ready tunggu dekat area benda zone yang sama 3244 ataupun 3249 untuk sell position. Tapi berhati-hati dia close reverse retest ni tak break. So ada tendensi untuk kenaikan, kemungkinan dia boleh test yang zone dia belum pergi dekat sini lah yang kita nampak, ataupun dia pergi terus dekat setup shadow ni pun boleh. Okay, so kita kena hati-hati dekat sini. Okay, untuk zone ni kalau hampa nak ready masuklah ke area sini tu 446 ataupun area 44 lah. So dekat situ untuk mencari sell pada yang kita nampak market sebelum ni. Maksudnya SE sebelum ni ataupun resistance sebelum ni, simple je. Tapi market sebelum ni dia boleh break, kena faham situasi tu. Sebab tu kena hati-hati bila market tu fail, cut loss ya. Okay, kita jangan hold floating. Hold profit tak ada masalah sebab ada BE. Hold floating jangan buat masalah. Tak lagi market tak ikut, dia terus buat kenaikan. Contoh kalau hampa cari sell. Okay, kita tengok di H4 daily mengatakan sell. H4 daripada setup OC sell dia jadi setup OC buy, tak dinafikan. Nampak daripada sini dia jadi setup OC buy, pullback balik untuk dalam zone untuk kenaikan. Ni salah satu contoh lah. Bila dah break cut loss, daily sell atas ni, dia turun, kita ingat ni yang terkini H4 mengatakan buy. Okay, so dekat sini yang terkini dekat mana? Kat sini. Ni ni analisis pakai trading view. Untuk entry hampa pergi pakai broker apa-apa pakai, dan sekurang-kurangnya dia boleh withdraw dah. Itu je. Kalau nak support, klik kat bawah. Ada dua broker lah, Tota dengan
ABS. Apa yang pakai MC pakai aircon, saya tak ada masalah. Sekurang-kurangnya grow dulu baru pakai ke aircon standard. Okey. Apa yang kita nampak dekat sini, dekat sini ada 2 zon kemungkinan boleh berlaku. Yang pertama, dekat sini dulu. Kita nak watching zone ni untuk minggu depan, Isnin. Price dapat break tak sini? Kalau tak dapat break, inilah zone sell. Tapi kalau dapat break, inilah zone sell, disokong oleh daily. Ini simple. So tunggulah. Kalau contoh macam ni kan, tunggu tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dia ada reversal, retest bawah masuk, tak ada masalah. Lambat sikit tak ada masalah. Contoh dekat sini adalah zone entry untuk sell sebelum ni. Dia dah masuk zone kat area 44, 49. Kita bila zone dah masuk, tunggulah confirmation dekat H1. Salah satu contoh, kekurang-kurangnya dia ada reversal, dia buat set up sell. Retest ni nampak masuk untuk sell. Ni salah satu contoh. Ni benda yang sama, kalau market naik kat atas ni, tunggu satu reversal dulu. Retest kita masuk. SL atas ni je. Tak payah duk kalau nak buka SL sampai besar. Okey, ni sedikit untuk analisis minggu depan. Okey. Siapa yang kaki MC, siapa yang kaki top up, saya just recommended dulu, tapi saya belum complete daftar lagi sebab kan saya tak tahu kenapa. Tunggu mungkin minggu depan dia akan collect daftar lah. So dekat sini saya just buka satu broker yang diiktiraf oleh AC. So kita tak payah pening kepala. Kalau broker tu nak lari ke ada masalah, ni tak ada masalah. Ni just saya recommended broker Momo. Nanti saya bagi link kat bawah, kalau hampa nak buka account boleh buka account. So dekat sini saya akan explain satu nanti untuk trade dalam Momo, berpandu pada counter apa pun dia semua ada. Kalau dekat sini saya just buat pencerahan sedikit lah mengikut pengalaman saya lah. So dekat sini saya tak buat kajian lagi dalam untuk buka semua ni, tapi saya nampak pada by view okey, boleh tengok Play Store dengan ni broker Momo dan diiktiraf oleh AC. So kita confident lah macam Luno. So sebab kita kena ikut rule Malaysia, walaupun dia ada lesen dekat luar dia, tapi kita kena faham kita duduk kat Malaysia, kita kena ikut rule Malaysia. Anything happen, kita boleh buat report. Tapi kalau kita kena pakai broker luar, bukan tak boleh, tapi kena berhati-hati. Walaupun dia ada experience 10-11 tahun dalam market Malaysia, tapi kita kena hati-hati. Dia ada unregistered dekat SC atau tak. Kalau tak ada, kita kena hati-hati. Bukan kata terus tutup, tak. Salah satu contoh broker OTA dengan ABS kan, kalau kita check SC memang tak ada. Dan blacklisted pun lagi pun. Tapi so far kita pakai okey. So just berhati-hati. Ini broker lama, yang broker baru kita lagi tak tahu. Dia ada lesen ke tak ada lesen tu, kita just buka je SC, boleh check ataupun BNM boleh check untuk kita nak depo. Takut depo, duit depo tu tak dapat, withdraw lagi kita. So itu yang pertama. Okay, saya tak nak cerita pasal broker. Saya just recommended. Mungkin ada orang yang kaki MC, macam mana aku ni asyik duk MC je. Dia dalam trading tak semestinya hampa trade dekat NT4, NT5 saja. Yang pertama. Yang kedua, apa salahnya kita belajar ilmu baru yang patut syariah pun boleh kan, dalam isu yang depa duk kecam kan. Tak. Yang ketiga, tak semestinya kita trade untuk intraday. Kita trade dalam dunia trading ni ataupun dalam dunia saham, dia ada je untuk kita grow stock. Maksudnya hampa tak payah hampa biarkan untuk simpanan, untuk counter ni untuk simpanan tahunan untuk makan dividen, ataupun dia panggil dividend stock. Ini antara dua lah So saya just explain sedikit. Nanti start account ni dah boleh open, saya dah boleh top up semua, nanti saya akan ajar satu-satu. Saya akan pilih bursa Malaysia lah, dan experience dalam sebelum ni memang saya, sebelum saya trade dekat metal, saya memang dah under bursa.
So saya akan trade dekat bursa counter the best counter ataupun volume ataupun research bagi tahu untuk dia bagi suggest this nice counter, ada news tertentu lah. Sama juga kita boleh pakai analisis dekat TradingView untuk analisis menggunakan technical, dan kita boleh, kelebihan Momo ni, kita boleh research sendiri untuk mana-mana company tu. Contoh, kita ambil 99 Smart. So kita boleh tahu apa planning dia, apa next plan dia dalam hampa klik kat situ. Nanti saya akan mungkin untuk satu video ni agak sukar untuk saya nak explain satu-satu. So nanti saya akan buat konten macam mana nak menggunakan Momo untuk trade. Okay, yang pertama bila saya akan bagi link kat bawah, hampa ada register macam biasa, masukkan apa ni, qualified macam biasa. So untuk deposit pun macam biasa, untuk depo minimum RM10, maksimum terpulang pada hampa lah yang ada modal. So dekat sini dia ada dua, untuk hampa nak trade bursa Malaysia, hampa boleh pakai FYR. Untuk trade current forex boleh tukar kepada US. Okay, dekat situ ada change. Nanti saya akan ajar macam mana nak tukarkan mata wang Malaysia ke ni dalam sistem application Momo. Boleh download dekat Play Store ataupun boleh download dekat Apple ataupun yang terbaik kat PC. Okay, untuk Momo ni saya tengok dia semua ada, maksudnya daripada stock, forex, Hong Kong, semua apa boleh trade lah. Maksudnya dekat sini bagi saya crypto pun ada, bond, futures and option. So dekat sini mana-mana pair yang apa rasa boleh ada modal untuk masuk counter tu, boleh, tak ada masalah. Crypto ada, saya memang minat lah. Dulu saya ada pernah masuk counter future and option. Crypto saya tak ni lah, untuk per experience saya, crypto sebelum saya kena 84-85 saya memang tak trade. After saya kena 84-85 saya trade. So dekat sini forex ada, so hampa boleh ready lah untuk trade forex. So dekat sini ada bond, Canada and anything more. So dekat sini better kita ambil ukur baju badan sendiri. So kita kena tengok, kita just tengok market yang kita boleh dan sesuai pada modal kita. Kita bukan orang kaya, so kita tengok counter-counter yang sesuai untuk lakukan dagangan buy ataupun sell. Okay, dia ada dua kategori untuk dalam bursa Malaysia saja. Saya explain dekat bursa Malaysia saja. Untuk ni kebanyakan orang minat lagi 84-85. Tapi bagi saya, mungkin orang tu sentiasa MC ataupun selalu MC, boleh simpan dalam saham grow. Maksudnya contoh saya ambil contoh, hampa beli Apple ataupun Tesla. Okay, so Apple dan Tesla ni hampa nak simpan saja. Maksudnya hampa tahu dia punya research, tak payah research pun hampa dah tahu dia punya apa, satu company ni Microsoft company tu memang terus buat kenaikan. So dekat situ apa, beli saja, modal berpandu pada modal. Minimum setahu saya untuk Apple RM25. Maksudnya RM20 pun dah boleh beli dah untuk saham Tesla, Apple So lot dia mungkin 0.01. Itu macam mana nak entry nanti saya akan ajar. So dekat situ macam mana nak simpan, boleh simpan. Keuntungan dia berpandu pada keuntungan Apple. Dia ada company bayar sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Tapi kena tahu saham grow ni dia bergantung pada kenaikan tahunan ataupun kenaikan 6 bulan, dan dia akan bayar dekat dia punya klien. Okey, kena faham situasi yang pertama. Okey, untuk saham dividen pula. Ni saya pecahan dua dulu. Nanti saya pecahan banyak, nanti hampa pening. Untuk saham dividen, saya ambil contoh yang hampa biasa pakai, biasa dengar. Kita ambil Maybank dan TNB. Maybank dan TNB ni dia ada buka untuk saham dividen, Fathul Syariah. So hampa boleh simpan sampai bila-bila hampa nak withdraw pun boleh withdraw. Contoh, keuntungan saja hampa nak withdraw.
pun boleh. So saya ambil contoh Maybank. Maybank semua orang pernah dengar lah, maksudnya orang Malaysia dia tahu. So dekat Maybank ni apa boleh klik kat sini. So kita tengok graf dia macam mana kenaikan dan penurunan dia berpandu pada monthly, yearly dan ni lah. So dekat sini apa boleh research lah. So dekat sini financial, shareholder, ini apa boleh tengok lah. Sebab tu saya kata, bagi saya peribadi Mumu the best broker disebabkan semua data dan dia buat apa yang dia buat semua kita boleh baca. Untuk macam mana nak tengok value dia. Ni research, maybe research daripada Mumu. Dia kata masih strong buy, jadi research dia lah. So hampa boleh baca. Mungkin kita buy logik akal kita kena believe. Setiap pelaburan kita kena believe. So hampa biarkan, tapi dia ada tapi. Yang pertama, untuk bursa untuk masuk dalam bursa Malaysia dekat Mumu ni, saya rasa memang SC dah dia punya rule lah. Dia dah minimalkan 100 lot. Maksudnya hampa kena beli satu lot dengan harga semasa ni RM10, 140. Ni simple dah. Satu lot bersamaan dengan 10,140. Okay, so kita tak mampu, jangan cuba-cuba nak masuk. Sebab dia dah tetapkan kita kena beli 100. So maksudnya lebih kurang satu lot lah. So dekat sini saya bagi untuk ilmu apa yang saya ada pengalaman lah. Sama juga dengan TMB, yang tu semua harga-harga mahal. So dekat situ kita ukur badan kita sendiri. So kita boleh cari, bukannya kata aku nak saham dividen. Tak semestinya hampa boleh pakai cari saham grow, tak ada masalah. So ni sedikit saya explain sebab takut video ni agak panjang. So untuk kita live trade nanti, saya akan buat juga untuk live trade untuk saya akan open untuk bursa sahaja. Maksudnya counter aktif, saya ada news yang best. So dekat situ saya akan masuk lah. So dekat sini kita boleh tengok bagi saya the best application berbanding pada application yang diorang tak update lagi. So Better Bank tengok lah, saya rasa Better Bank tolong tengok lah dia punya application ni. Nampak very nice untuk pelabur lah macam kita kan. So dekat sini dia komplit lah bagi saya, komplit. So dekat sini tak payah nak pening sebab dia semua ada dekat dalam Mumu ni. Okay, kita jumpa next video. Thank you yang support kat VIP, thank you yang masih renew membership. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Yang kaki MC yang tak ada modal, tak ada masalah, download saja Mumu, boleh buka account minimum RM10. Nanti saya akan promote counter yang harga bawah RM100 untuk kita Skyping lah, senang. Ataupun kita kontrak 3 ataupun kontrak 5. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, selamat malam semua.